Assalamualaikum semua. Hari ini Mak dia nak masak sambal balado hijau terung pipit campur teri Medan. Jom kita tengok bahan-bahannya. Bahan-bahannya kita perlukan bawang merah, bawang putih, cabai padang hijau dan juga cabai rawit hijau. Bahan-bahan tadi kita akan tumbuk separuh halus dulu. Masukkan sedikit garam. Okey, tumbuk separuh halus. Bila dah separuh halus ni, bolehlah masukkan bawang. Tumbuk lagi, masukkan belen bawang tadi. Tumbuk sehingga halus. Bila dah halus, bolehlah panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng. Bila minyak dah panas, bolehlah goreng teri Medan tadi sehingga garing ataupun rangup. Bila dah garing, dah masak, dah cantik macam ni, bolehlah angkat dan tapiskan. Kemudian masukkan terung pipit. Terung pipit ni kena gaul laju-laju. Bila dah meletup-meletup macam ni, terus angkat, tu tanda dah masak. Kemudian gunakan minyak yang sama. Tumis bahan tumbuk tadi, kacau sekejap. Kemudian masukkan micin. Jangan masukkan garam sebab tadi waktu tumbuk kita dah masukkan garam. Masak lebih kurang dalam 2 minit. Sentiasa kacau. Bila cili dah masak, bolehlah masukkan bahan yang kita goreng tadi seperti teri Medan dan juga terung pipit. Gaul sehingga rata, kemudian siap dan bolehlah dihidangkan. Lawan pula nasi panas-panas dengan telur mata. Ya Allah, tak ada lauk lain lagi dah. Ini saja pun dah cukup. Okeylah, selamat mencuba. Bye-bye. Assalamualaikum.